Assalamualaikum. Ini kita mai buat tom yam puyuh campur sotong. Lepas tu bor apa dah sebut cili goreng dia. Lepas tu cara lagu mana style kita tu ya. Kita mai tengok sekali dah. Cara buat tom yam puyuh campur sotong style kita dah. Mula kita buat air masuk. Air kita pakai dalam 3 sendok ni dah. Lepas tu kita buh ni. Serat cili padi dia, cili api dia, bawang besar, turun masing ada 5 puruk dia. Buh masuk. Lepas tu kita buh puyuh masuk dah. Ni ada sekor kita bakar dah. Sotong ni kita tak buh lagi dah. Tunggu biar tu kat nokit tu baru buh dah. Hujan suara bising sikit dah. Kalau apabila nampak air legak dah ke, kita buh kakah je dah. Ni, mula-mula kita buh sok tom yam masuk dah. Sok tom yam luka lebih pas sedap tapi jangan lebih hangat dah. Kucai sok tom yam ni acur dulu. Sakar je kita akan dalam sudu setengah dah. Ni dah. Garis sama juga garis. Tapi jangan sudut tengah sangat dah. Sudut sikit itu dah. Baking squatty baking. Lima tak payah buh je dah. Tengok agak atau puyuh nak masak lagi. Kita babu sotong masuk. Apa dia nampak video ni jangan lupa dah. Tolong tekan like. Check kita tak dah. Agak terpuyuh masak dah, kita dah kecak tengok rasa lah mana dia. Agak terpuyuh masak dah, kita buh sotong masuk. Lepas tu A5 ni dah level 2 sudut kita bakar dah. Gelak sikit, pelat mapuh dah. Habis happy lupa cat. Terus dah kecak tengok rasa lah mana dia. Agak terasa sedap dengan kita nak, kita buh secai masuk dah. Boleh ni. Lepas tu ni. Sebut cili goreng dah. Buh masuk. Jangan banyak sangat pedas ni dah. Kodal ni dah. Kita boleh sikit buh bakut ni. Ni dah. Oh jadi ni. Ni itu tom yam puyuh kita ni. Lepas tu kita buat datuma ataupun dasut apa dah. Sudah dah tom yam puyuh kita dah. Kalau pian nak terawat boleh kita rawat tengok dah. Tak payah boleh komen lah video ni dah.